Assalamualaikum kawan-kawan. Ini buah matoa, ada panggil buah kristal, ada panggil buah longan Brazil. Kita beli dalam TikTok shop. Buah dia, buah dia memang keras. Kalau kita pakai tangan dia keras. Jadi selalunya kita ketuk. Tu pecah. Ni isi dia. Ni dalam ni. Ni isi dia. Makan ni. Ni biji lah. Biji kita nak semai. Kita beli memang kena kita nak semai biji ni. Kita nak tanam kat kebun kita. Macam kita buat ni. Ni pokok kokor. Dah tumbuh ni. Kita nak semai macam ni. Kita pindah ke kebun. Dan siapa nak biji benih ni boleh WhatsApp saya. Klik di bio profile saya. Dan ni biji dia. Saya dah kumpul. Ada dalam lebih kurang 30 biji . Kita akan semai. Kita buat macam tu macam biji kokor tu. Ni kita nak polybag kan dia. Ni kita dah polybag kan. Ni kokor kan. Kita jual dalam RM15 satu polybag. Tak termasuk kos penghantaran.